Sekarang ni banyak orang yang kena influenza. Ni pun mesej baru masuk, influenza. Baik. Nombor 1, habbatus sauda. Habbatus sauda, ambil yang biji punya, bukan minyak, biji. Ambil biji ni kuali, panaskan kuali tanpa ada minyak masak. Ambil habbatus sauda, goreng atas dia, goreng atas dia sampai panas tanpa menggunakan minyak. Kemudian ambil habbatus sauda tadi, letak dalam kain, jadikan bunjut, ikat dan seduklah dia. Kalau orang tu tak sihat, duduk di hospital, kena kuarantin, suruh tak kat hidung ni. Kalau tuan-tuan sendiri dia yang influenza, pening kepala, sakit dada, ketat hidung, tak boleh melapah ni, doa dia apa? Baik, waktu tuan-tuan duduk seduk tu, tuan-tuan baca doa. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkabir. A'udzu billahil azim min syarri kulli irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Baik, itu doa dia. Itulah ubat untuk orang yang mudah-mudahan bila kena selsema, dia kuat, dia sihat, dia boleh buat dengan habbatus sauda. Minta maaf, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.